ni selalu berlaku lah. Selalu lah berlaku. Dia slow nak tunggu hijau. Sebab dia dah biasa dah potong. Abang kata potong barisan kan. Dah biasa potong queue. Dia tahu tempat dia. Dia tunggu hijau. Orang belakang dia beratur berjam-jam. Pernah juga lah aku beratur berjam-jam. Tiba-tiba dia potong queue macam gitu. Itu pendapatnya. Kena horn. Ingat dia boleh lepas. Itu kalau dapat aku memang tak lepas tu. Horn memanjang je. Tapi kadang-kadang dia orang buat keras kepala. Dia tunggu je. Nak macam mana? Tak boleh nak buat macam mana dah. Mindset otak dia orang dah biasa buat macam gitu. Orang bagi lepas kan. Dia akan buat. Dia akan buat je. Dia akan buat. Itulah susah lah. Kan? Susah. Tak kerti menyabar, tak kerti nak beratur. Itulah. Kan? Otak tak bawa. Yang mana nak support Sushi Plus, link di bio. Boleh tekan